Good morning, welcome back to my channel. Hari ni kita nak pergi kerja. Aduh, dah lewat dah. Lewat sikit. Sebab kat rumah ada tetamu, so nak kena layan dia orang dulu sebelum pergi kerja, sebelum dia orang balik. Apa tak ada lagu ni? Aduh, syang. Asal nak kena berhenti tepi je. Setting lagu je. Syang mat, tak ada lagu. Alah, sini saya berhenti. Masuk kiri ni je. Walaupun dah lambat, setting lagu dulu. Oh, tak, aku tak on sound. Alah tak, hidup sunyi je, tak ada lagu naik motor. Oi, dah lewat. Oi. Kiri kanan, kiri kanan, kiri. Alah, ada motor pula. Korang pergi kerja keluar pukul apa? And then berapa kilometer? Macam aku dalam, tak jauh pun, dalam 25 kilometer je. Aku rasa aku lupa tutup lubang angin lah. Tu bising sikit lah kot. Lewat ni lah, lori banyak. Aduh. Aku suruh, siapa suruh keluar lewat? Hadap je lah kan. Oi, jam hari ni, jam. Aduh, silap lah pasal aku pergi kanan tadi. Depan sikit lah, kita masuk kanan. Semalam dah tutup tapi kereta masih penuh lah. Kalau orang semalam macam biasa lah, bawa kereta kan. Sorry. Dah merah semalam tu. Tapi macam biasa lah, kereta masih duduk lagi kat lorong semalam. Bagi aku semalam ni dah jadi lorong memotong lah. Bukan lorong nak ke kiri. Mostly endok semalam ni semua sekejap lagi dah sampai kat apa tu, kat exit kat depan tu, dia masuk kanan balik. Kau tengok Merc tu, hey. Padahal dah merah tu. Semalam tu. Korang yang motovlogger yang lain ni, usually korang curi masa edit time bila tu. Kalau siang korang ada kerja hakiki lah, lepas tu malam lah ada masa. Itu pun malam balik nak kena settle anak-anak lu. Kalau ada kerja-kerja kat office yang tangguh, nak kena settle kerja lu. Itu pun baru boleh mengadap. Macam ni lah NGV hari-hari lah. Makin hari makin teruk lah. Punca dia kereta makin banyak, penduduk pun makin ramai kan. Belah-belah Setialam, Bukit Raja ni. And then apa tu, perumahan baru makin banyak. And then semua pula memang naik kereta ya. So memang oi, hari ni jam teruk lah. Lalu dekat-dekat sini dah clear sikit lah. Comel lah. Helmet pink. Apa nak drop dia, aduh.
Okey lah, video hari ni sampai sini je dulu. Kita bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum and ride safe everyone.